Assalamualaikum. Okey, terima kasih kalau sesiapa yang dah beli rekod kehadiran guru Go Curriculum. Okey, so ini bila dah dapat link, tekan pada make a copy. Kat sini make a copy. Okey, so nanti dia akan keluar macam ni. Okey. Dekat uniform ni, sini dah ada contoh lah. Tapi kalau ada yang tak pakai, contohnya dekat Brigade Putera dan Brigade Puteri ni tak ada, boleh saja padam. Okay, mana yang tak pakai tu boleh je padam atau tambah je mana yang tak ada dekat dalam list ni. Okay, sama juga dengan kelab, sama juga dengan sukan, sama juga dengan rumah sukan. Okay, tahun kita pilih dulu. Pilih tahun apa? Contohnya tahun ni tahun 2026 ataupun untuk tahun depan kita pilih 2027 lah. Okay, 2026. Okay, selepas itu masuk pada senarai nama. Yang ini boleh masukkan senarai nama guru lah. Dekat sini saya ada letak contoh. Tapi kalau nak padam, boleh highlight ke sini dan backspace saja. Okay, jangan delete apa-apa. Okay, backspace saja. Okay, boleh masukkan nama guru. Contohnya nama guru 1. Lepas tu kita pilih status sama ada aktif, pindah ataupun berhenti. So saya pilih aktif lah. Okey, unit uniform saya boleh pilih unit uniform apa yang ada. Contohnya Pandu Puteri, Pandu Puteri. Okey, kalau kelab dan persatuan saya pilih Kelab Bahasa Melayu. Kalau dia tak ada sukan permainan tak apa, biarkan kosong sahaja. Rumah sukan pilih merah. Okey. Ini contoh. Okey, selepas itu bila dah confirm dah masuk semua ni, pergi pada unit beruniform. Okay, so maksudnya dah automatic masuklah nama guru tu, status guru tu dan kategori bagi guru tersebut. Okay, dekat sini wajib pilih tarikh dulu. Okay, tarikh perjumpaan ni wajib pilih tarikh dulu. Okay, padam mana yang tak berkenaan. Okay, macam ni saya pilih tarikh hari ini. Okay, so checkbox dia akan keluar warna macam ni lah. Okay, kalau sebelah dia pun saya pilih checkbox. Saya pilih tarikh. Dan dia akan keluar checkbox macam ni. So, kalau dia hadir, tick saja hadir. Kalau dia tak hadir, biarkan sahaja. Okay, kalau hadir, baru tick. Okay, so bila dah hadir, dekat sebelah kanan ni, ada jumlah sepatutnya hadir, hadir, tidak hadir dan peratus kehadiran. Okay. Dekat bahagian atas ni untuk pengiraan lah hadir, tidak hadir dan jumlah sepatutnya. Okey. So nanti dekat kelab persatuan sama juga pilih tarikh bila perjumpaan. Sama juga dengan sukan, sama juga dengan rumah sukan. So nanti bila dah klik kat sini dah adalah nama dekat sini, okey. Dah automatic masuk nama dekat situ. Okey. So andai kata contoh contoh nama guru 2. Tapi yang ini saya pilih ada bola sepak. So kiranya yang guru pertama tadi tak ada sukan. Yang guru kedua tu ada sukan. Okay, saya pergi pada tab sukan permainan. Nampak tak? Dia ada kategori. Yang ini kosong, yang ini ada. So yang bahagian yang kalau kategori dia kosong, checkbox dia akan hilang. Maksudnya dia tak akan muncul checkbox dekat situ lah. Kena pilih kategori dulu, barulah checkbox dia muncul. Macam yang ni, kategori dia dah muncul. Okay, so bila dah muncul, barulah checkbox dia akan keluar dekat sini. Okay, barulah checkbox tu kita boleh tick. Dan kita akan dapat kehadiran dia dekat sini. Okay, itu saja. Tapi, last kali untuk rumusan, yang ini saya dah lock. Okay, saya dah lock supaya tak ada tiada orang yang boleh ubah. Okay, so nampak dekat sini, unit beruniform, kategori dia Pandu Puteri, jumlah individu ada berapa, jumlah sepatutnya hadir, berapa jumlah hadir, berapa dan jumlah tidak hadir. Okay, sini siap dah pengiraan dan graf terus. Okay, kalau nak printkan dia, pergi pada file, pergi pada download, PDF. Ini untuk PDF lah. Okay, so boleh nampak macam ni. Kita buat pada A4 dan nampak rumusan kehadiran keseluruhan. So boleh tambah nak nama sekolah ke apa ke. Dekat bahagian atas ni nak tambah, boleh tambah nama sekolah. Okey. Cuma yang ni kena tick dulu, lepas tu tekan OK. Lepas tu barulah masuk nama sekolah dekat sini. Okey. Itu saja untuk cara penggunaan rekod kehadiran guru curriculum.
Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp saya. Okey, terima kasih.